Yang betul ke? Cuma siram macam ni pun pokok boleh berbuah lebat. Pokok kamu susah berbuah walaupun dah lama tanam. Yang lebat bukan buah, tapi daun je. Tok, jangan tebang dulu. Kenali dulu Booster 76, baja cecair yang berkesan untuk atasi masalah pokok yang sukar berbuah. Malah, ia mampu memaksa pokok yang dah lama tak berbuah untuk cepat berbuah, walaupun di luar musim. Caranya mudah saja. Campurkan 2 penutup botol Booster 76 ke dalam 1 baldi air, 5-7 liter. Kemudian siramkan ke pokok buah kamu. Tunggu 3 minggu hingga 1 bulan. Pokok buah kamu akan mula berbuah lebat dan tidak mudah gugur. Dapatkan sekarang Booster 76 pada harga berpatutan dan promosi terhad. Kamu boleh COD, bayar di tempat, dan ada juga potongan harga serta penghantaran percuma semasa promosi masih berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi? Order sekarang sebelum kehabisan. Khusus untuk kamu yang nak order, jangan lupa beli di bakul kuning yang saya dah letak di penjuru kiri bawah.